Untuk air apa special? Air ada. Eh? Koko ada. Koko ada, kuning ada. Ah, boleh. Ya, Rasa. kuning ada. Berapa ya? Saya. Kuning apa? Ini air laut. Laut. Oh, ada. Terima kasih ya. Kamu. Agak lah sedap betul air lomba ni. Sini lepas time aku try air lomba. Aku suruh dia bagi yang mana special lah. Aku tak tahu ni first time ni. Kalau sedap-sedap lah, tak sedap-sedap. So guys, macam mana dengan audio DJI Osmo Nano ni dekat luar? Untuk video dalam bilik ni, aku upkan audio dia sebab audio dia slow berbanding POV punya video. Okay, so satu lagi yang aku tak suka adalah dia punya flicker dia. Okay, dia ada flicker. Kalau kau perasan dekat tingkap ni, kau akan nampak flicker. Okay, yang tu yang aku tak suka kalau kau setting auto. Benda tu boleh dapat hilang bila kau setting manual lah. Okay, yang ni audio video tanpa edit. So guys, macam mana dengan audio DJI Osmo Nano ni dekat luar? So siapa yang nak buat vlog tu, sama ada kuatkan suara, pakai external mic ataupun edit audio. Okay, so kita sambung balik video tadi. Aku pergi kedai tu sebab kedai tu dulu viral. Aku tak tahulah sedap ke tak. Aku tanya benda apa yang special, dia cakap yang ni. So atas ni konflik. Yang ni aku tak tahu dah apa susu kot. Susu ni apa benda tu. Dia macam cheese pula ni kan. Dia macam cheese. Aku tak tahu dah apa dia. Okay, baik. Tapi kita try lah kan. Aku nyaris tu nak langgar kereta tadi. Nasib baik aku sempat break kan tu. Kan, kalau tidak aku terlanggar kereta dia, nanya aku apa kan. So apa buat alhamdulillah lah. Kan, tak ada apa-apa berlaku. So maksudnya untuk kita try. Kita try air dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ke krema Tapi aku nampak yang Oreo tu macam sedap tu. Aku tanya apa yang special dia cakap ni. Nanti aku try lah. Yang Oreo, yang unicorn kan ada. Aku baru tengok konten dia. Dia ada unicorn, ada Oreo. Okay. Bismillah. Tapi ada orang cakap dia manis sangat. Ada orang cakap tak manis sangat. Tapi serius aku minum, dia tak manis. Ke sebab air batu cair? Ke sebab dia punya menu ni je?
Tapi aku minum, dia tak adalah, dia tak ada manis sangat. Nah, kau nampak macam dia manis. Jujur aku cakap, kalau korang nak beli, korang jangan beli menu ni tu. Menu ni aku rasa macam biasa je, bukan special tu. Aku rasa betul kau ambil yang Oreo tu. Ambil yang Oreo, ambil yang unicorn tu, dan macam-macam warna tu, warna-warni. Aku rasa betul yang tu. Tapi ni pendapat aku tau. Okay, so aku tak adalah cakap air ni tak sedap. Tapi bagi aku macam biasa lah. Okay. So kalau korang nak beli, korang beli yang menu lain lah. Okay. Ataupun korang tanya ataupun korang tanya siapa-siapa yang dah pernah beli, menu apa yang diorang suka, yang mana yang sedap bagi diorang lah. Korang tengok je, korang tengok je kat komen TT, korang tanya kedai kat mana. Aku nak cakap susah dia sebelum JPJ Panji, daripada Kota Baru kot. Kota Baru macam jauh pula, Kota Baru ke JPJ Panji, macam tu. Okay, dia ada nama apa sebelah kedai dia, Teras Sendirian Berhad apa, tak ingat lah. Kau tanya owner, kau pergi search account TT dia orang, kau boleh tanya, dia ada nombor situ. Bismillah. Harga dia pula yang berapa? RM8. So aku nak habiskan hari ni. Sampai sini aja lah video aku kali ni. So kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, share dan komen. Jangan lupa untuk subscribe untuk next video. Kita akan record dengan DJI Osmo Nano lagi, okay? Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum and bye bye. It's not a game, it's a rich thing.